Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak kongsikan kuih yang cantik, lembut dan sangat-sangat sedap. Saya namakan kuih ni kuih bunga teratai. Nampak cantik kan kuih ni? Sesuai sangat untuk hidangan minum petang, jamuan ataupun dijadikan kuih untuk tetamu. Bila dah siap masak, dah tak sabar nak rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Alhamdulillah kuih ni. Kuihnya lembut tapi sedikit kenyal. Manisnya just nice je. Lepas tu rasa lemak bersantan. Jom kita tengok bahan-bahannya. Kita perlukan 2 cawan tepung beras, setengah cawan tepung gandum, setengah cawan tepung ubi kayu, 2 cawan santan sederhana pekat, 1 cawan penuh gula, 2 cawan air, dan yang terakhir 1/4 sudu teh garam. Jom kita tengok cara-caranya. Mula-mula masukkan air ke dalam blender, masukkan santan, masukkan gula. Gula ni saya dah kisar halus supaya waktu blend nanti senang larut. Sekarang saya masukkan garam. Seterusnya masukkan ke semua tepung. Saya dah ayak ke semua tepung ni ya. Tujuan kita ayak ke semua tepung ni supaya kita dapat tekstur kuih yang halus. Kita masukkan tepung sikit-sikit ya. Kemudian kacau-kacau. Takut penuh sangat. Selepas blend halus, saya tapis. Saya asingkan lebih kurang 4 sendok kecil ke dalam mangkuk. Sebab yang ini saya nak jadikan hiasan di atas kuih. Nanti saya akan tambah dengan pewarna merah. Sekarang saya asingkan lebih kurang 8 sendok kecil kepada 2 mangkuk. Okey, satu saya biarkan dia berwarna putih atau plain. Satu lagi saya akan letak perisa pandan dan juga pewarna hijau. Sekarang acuan lompang ni saya oleskan dahulu dengan sedikit minyak masak. Tujuannya untuk memudahkan kita keluarkan kuih apabila masak nanti. Okey, sekarang saya masukkan sedikit perisa pandan ke dalam mangkuk. Begitu juga dengan sedikit pewarna hijau apple. Pada waktu ni saya telah panaskan air di dalam pengukus. Sekarang saya masukkan adunan hijau ke dalam acuan lompang. Saya masukkan separuh sahaja. Air dalam pengukus dah mendidih. Saya masak lapisan pertama ni selama 13 minit. Masak kuih guna api sederhana besar. Pastikan penutup pengukus dibalut dengan kain untuk mengelakkan air menitis ke atas kuih. Selepas 13 minit, saya tuang lapisan putih ke atas lapisan hijau dan kukus lagi selama 13 minit. Selepas 13 minit, saya angkat kuih ni dan sejukkan terlebih dahulu. 4 sendok kecil yang saya asingkan pada awal tadi, saya masukkan sedikit pewarna merah, kemudian saya masak sehingga ianya pekat. Masak menggunakan api yang kecil sahaja ya. Bila dah dapat tekstur macam ni, dah boleh tutup api tapi teruskan kacau
Okey, sehingga ianya menjadi lebih likat. Bila dah dapat hasil macam ni, okey, dah boleh angkat, masukkan ke dalam piping bag. Sekarang dah boleh pipekan ke atas kuih tadi. Okey, buat bentuk lebih kurang macam ni. Macam bunga teratai, ala-ala sahajalah kan. Kalau sahabat ada idea nak buat corak yang lain pun boleh juga. Okey, dah siap hiaskan kuih. Sekarang saya kukus lagi selama 7 minit. Selepas 7 minit, kuih pun dah masak. Dah boleh angkat dan sejukkan sebelum dihidangkan. Bila dah sejuk, dah boleh keluarkan kuih daripada acuan. Mudah je kan nak keluarkan guna lidi sate. Okey, tadi kita dah oles acuan tu dengan sedikit minyak. Jadi mudahlah kita nak keluarkan kuih. Bukan sahaja dapat kuih yang cantik, rasanya sedap, lemak-lemak manis bersantan. Okey, apa lagi sahabat boleh cuba nanti tahu. Nak jadikan idea jualan pun bagus juga ni. Cuba tahu sahabat semua.